Yang tengah nak mencari kereta untuk keluarga yang ni, bulanan rendah je 480, kau dapat tahun tinggi 2021, premium spec lagi tu. Okey, sangat sesuai untuk jalan long distance, nak pakai untuk keluarga. Minyak bagi saya tak ada terlampau kuat, maintenance tak pening kepala. Yang paling penting dia punya handling paling mantap ni guys. Proton Persona guys, tahun 2021, 1.6 premium. Yang ini safety jangan cakap, memang terbaik antara kereta Proton yang kalau kau bawa atas highway tak rasa goyang pun. Mileage baru 56,000 saja, satu owner, Melayu lelaki guys. Gaji dalam 1,600 layak dah buat pinjaman penuh untuk kereta ni. Okay, basic tak ada masalah. Korang tak ada basic pun boleh juga buat full loan. Okay, yang paling penting nama kena cantik. Kalau tengok bahagian dalam dia kemas, datang dengan half leather, ada multi steering control, reverse camera semua ada. Kereta sangat-sangat cantik. Okay, so pakai push start button juga. Bahagian belakang kemas menarik. Yang ini siapa yang nak pakai long distance macam saya cakap tadi, memang sangat-sangat selesa buat keluarga. Jangan risau, bonnet kereta ni 480 liter, dia ada sekali bagi tayar spare. Okay, so kalau tayar pancit, jangan risau, boleh je tukar. Okay, so boleh tengok tak ada langsung kesan accident dekat bahagian belakang ni. So mana yang nak dapatkan info lebih pasal kereta ni, boleh isi form biru dekat bawah atau masuk ke dalam profil saya, tekan link dekat situ. Terus ke rumah hijau saya. Okay, so kalau nak mencari kereta terpakai yang cantik-cantik, jangan lupa roger saya, Syahrin di Mafoto. Assalamualaikum guys.